Tak guna ada shower emas macam ni, tapi rambut korang masih lagi banyak klemomo guys. So aku nak recommend shampoo yang memang anti dandruff ataupun anti klemomo. Kalau rambut korang banyak klemomo, jenis yang bila apa gosok je rasa gatal-gatal, rasa tak sedap, korang beli yang ini guys. Clear Lab Says 2. Sebab yang ini memang ada bahan yang bagus untuk membuang klemomo. Harga murah sahaja, kalau korang beli lagi banyak, lagi murah. Susu coklat dekat tangan aku ni bukan susu yang biasa, geng. Susu coklat ni special sikit. Sebab apa, yang keluarkan dia adalah Dr. Sam Han, yang mana dalam ni ada banyak sachet. And kalau korang nak tahu, susu ni sama je function dia macam tongkat ali. Kalau korang tak percaya, aku bacalah apa yang dia tulis. Clinically inspired formula formulated to support men's performance, stamina and daily vitality. Aku tak boleh nak explain banyak-banyak. Nanti dia tak bagi. Tapi korang faham-faham je lah pasal lelaki punya performance. Kalau korang berminat nak beli kopi ni, susu coklat ni, korang tekan link kat bawah. Sleeping gummies dekat tangan saya ni bukan sahaja untuk bagi tidur dengan cepat tau, tapi dia juga bagi kita bangun nanti rasa fresh, tak ada rasa mengantuk sangat. Kadang-kadang kita dah tidur lama, perasan tak? Bangun pun masih lagi rasa lemau, lesu, rasa nak tidur balik. Tapi kalau korang consume yang ini hari-hari, korang bukan setakat dapat tidur yang lama, tidur yang cepat, tapi dapat juga deep sleep yang elok untuk badan. Yang ini rasa dia gummy bear. Rasa dia macam ni. Dia rasa masam-masam sikit, gummy bear. Lepas tu tekstur dia kenyang-kenyang macam tu. Aku tak boleh nak makan sekarang. Sekarang ni pagi. Nanti aku tidur kang. Okay? Korang kalau nak beli, tekan link kat bawah. Ada yang tak percaya cakap aku, Maverick Herbs ni memang betul-betul berkesan tau. Bang, kau kalau tak percaya bang, baca review kat bawah ni. Review kat bawah ni memang ramai bagi rating tinggi. Sebab apa? Produk ni memang berkesan untuk diorang. Berkesan untuk apa? Aku tak boleh nak explain panjang-panjang bang. Bahaya kat sini bang. Tapi kau tahulah, Maverick Herbs, minyak cap kuda bang. Berkesan untuk apa lagi kan? Jadi bang, kalau nak beli benda ni, harga tengah murah sekarang, boleh beli dekat link di bawah. Dalam banyak-banyak serum rambut untuk bantu pulihkan balik akar rambut, yang ini ramai yang recommend. Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok sale kat bawah ni. Banyak sangat komen-komen positif, testimoni yang baik. Yang ini dalam dia ada bahan-bahan yang bagus untuk pertumbuhan rambut. Contohnya macam bijan hitam, ginseng, halia, essential oil. Cara nak guna dia senang sahaja. Korang titikkan sahaja dekat kawasan yang rambut korang dah tak tumbuh. Okay? Korang tekan picit, lepas tu contohlah rambut korang macam tobek kat belakang ni kan, korang titik kat situ, lepas tu korang urut-urut sikit, sapu bagi rata. Macam tu je, buat setiap hari sampailah rambut korang akar dia elok balik, and then rambut korang boleh tumbuh balik. Harga murah sahaja, boleh tekan link kat bawah. Pakcik-makcik tahulah kan, bila sakit sendi, datang dia punya mencocok-cocok tu, rasa kebas-kebas, rasa semut-semut, memang sakit. Nak buat kerja pun tak boleh. Jadi, saya nak bagi tahu ubat yang selalu direkomend oleh doktor, iaitu Mecobalamin. Yang ini ada 500 mcg, memang khas untuk kerosakan saraf. Yang berdenyut-denyut, sakit kebas, sakit saraf, memang patut ambil ni. Okey, dalam dia ada 3, and dia punya ni macam ni. Pil merah ni. Macam ubat biasa, dan kena ambil 3 satu hari. Ambil 3 selepas makan Okey, Mecomin ni ataupun Mecobalamin memang sangat-sangat bagus untuk mereka yang ada sakit saraf. Tak percaya boleh search dekat Google. Okey, harga sekarang tengah promo, boleh tekan link kat bawah.